Selamat datang ke Ma'had Al-Masyur Al-Islami, sebuah institusi yang menekankan kecemerlangan ilmu, pembangunan akhlak dan suasana pembelajaran yang kondusif. Di sinilah pelajar dibimbing untuk mencapai potensi mereka sebagai generasi Rabbani yang berwawasan dan berdaya saing. Ma'had Al-Masyur Al-Islami diasaskan pada 1916 dan dibangunkan pada 1993 hasil usaha dan pandangan jauh para pendidik. Sekolah ini diwujudkan bagi memastikan lahirnya generasi Islam yang berpengetahuan luas, berdisiplin dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Pada masa ini, Ma'had Al-Masyur Al-Islami mempunyai 549 orang murid yang dibimbing oleh 53 orang guru. Selaras dengan perkembangan pendidikan moden, sekolah menyediakan 4 aliran utama iaitu perniagaan, akaun, sains tulen dan dini tulen. Menariknya, semua aliran turut disertakan dengan subjek-subjek dini seperti Al-Syariah, Usuluddin dan Al-Lughatul Arabiyyah Al-Mu'asirah bagi memperkukuh sahsiah serta kefahaman agama pelajar. Terdapat juga kelas tam bagi pelajar tingkatan 6. Di sebalik kecemerlangan Ma'had Al-Masyur Al-Islami, berdiri satu pasukan pentadbir yang memimpin dengan hikmah dan penuh dedikasi. Mereka bukan sekadar mengurus, tetapi membimbing, menggerakkan dan membentuk hala tuju sekolah demi masa depan yang lebih gemilang. Di Ma'had Al-Masyur Al-Islami, pendidikan bukan sekadar pembelajaran, ia adalah pengalaman untuk membentuk generasi cemerlang. Dengan pendekatan abad ke-21, kemudahan yang lengkap dan program kurikulum yang menyeluruh, setiap murid berpeluang mengasah minat, menonjolkan bakat dan berkembang menjadi individu yang berkeyakinan, berdaya saing dan berilmu. Visi sekolah ialah menjadi aspirasi kami untuk mewujudkan pendidikan berkualiti, melahirkan insan terdidik dan menyumbang kepada negara sejahtera. Kami bertekad membimbing setiap murid mencapai kecemerlangan akademik, sahsiah yang mulia serta membina generasi yang mampu memberi impak positif kepada masyarakat dan negara. Misi sekolah pula ialah melestarikan pendidikan berkualiti, membangunkan potensi individu, memenuhi aspirasi negara. Inilah misi kami untuk membimbing setiap murid menjadi insan yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Kejayaan demi kejayaan dicapai hasil dedikasi dan usaha gigi guru serta murid Ma'had Al-Masyur Al-Islami. Sekolah ini terus menonjol dalam berbagai bidang seperti akademik, kurikulum dan kepimpinan. Alumni yang berjaya membuktikan pendidikan di Ma'had Al-Masyur Al-Islami membentuk insan yang berdikari dan berdaya saing di peringkat nasional dan antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua Ma'had Al-Masyur Al-Islami menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dapat menjadi sebuah institusi yang melekar sejarah pendidikan tanah air yang diasaskan oleh tokoh pembaharuan ulum, iaitu Syekh Al-Hadi. Sejak awal penubuhannya, Ma'had ini berperanan sebagai gedung ilmu, bentuk generasi berfikiran jauh, berakhlak luhur dan berjiwa kepimpinan. Hari ini kecemerlangan murid dalam pelbagai bidang akademik, kurikulum, kepemimpinan serta sahsiah menjadi saksi bahawa warisan itu sentiasa dipelihara dan terus berkembang. Dengan kekuatan para guru yang komited, sokongan ibu bapa dan kepercayaan seluruh masyarakat, kami beriltizam untuk terus melahirkan generasi Rabbani yang bukan sahaja cemerlang tetapi mampu membawa sinar perubahan kepada negara dan umat. Kami bertekad dan beriltizam untuk memberikan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang sempurna serta adil kepada semua pelajar melalui perkhidmatan yang cemerlang, membimbing para pelajar berkembang mengikut potensi kepimpinan yang ada untuk mencapai keputusan cemerlang dalam negara, memupuk budaya cemerlang untuk membentuk pelajar menjadi insan berakhlak mulia, beriman, kreatif dan inovatif, menjadikan sekolah sebagai persekitaran yang ceria, suasana pembelajaran yang kondusif
dan pelajar yang bersih dari segi fizikal dan juga mental, menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dan mesra antara sekolah, ibu bapa dan juga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Ma'had Al-Masyar Islami. Semoga kedatangan anda dapat melonjakkan kecemerlangan MMI, guru mendidik, pelajar pendidik. Sekian, terima kasih. Memantapkan pencapaian sahsiah terpuji. Di sini ulama dilahirkan. Meneruskan kecemerlangan kurikulum MMI, kurikulum cemerlang kepimpinan terbina. Serta menjulang kecemerlangan MMI, Sekolah Universiti Berwibawa, generasi Rabbani terbina. Guru-guru adalah tulang belakang kecemerlangan sekolah. Dengan dedikasi tanpa mengenal penat lelah, mereka membimbing murid dan mendidik dengan hikmah. Guru kanan memimpin dengan berkesan, membentuk persekitaran pembelajaran yang cemerlang. Inilah Ma'had Al-Masyar Al-Islami, melangkah yakin meniti perjalanan menuju masa depan yang penuh peluang dan kejayaan.